Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazka, muka surat yang ke-132. Masih lagi membicarakan berkenaan dengan tajuk pemeliharaan Allah ke atas para walinya. Kita sampai pada masalah yang kedua, perlindungan daripada tindakan jahat si durjana dan penguasa. Pemeliharaan yang kedua daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap wali-walinya ialah dipeliharanya wali-wali ini daripada tindakan jahat penguasa-penguasa yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun untuk menghadap seorang yang dilaknat, seorang penguasa yang durjana yang bernama Fir'aun. Maka Nabi Musa berangkat untuk menemui Fir'aun dan mengajaknya kepada Allah Ta'ala. Sebelum dia memasuki singgahsananya dan ruangan yang khusus untuk Fir'aun berada, Nabi Musa sudah mengetahui bahawa kematiannya akan menjemputnya di tempat itu. Siapakah yang berada di tempat itu? Tidak lain, dia adalah Fir'aun yang durjana. Di hadapan Fir'aun ada pedang, ada darah, ada maut. Kerana Fir'aun adalah seorang diktator yang kejam, yang zalim. Maka Nabi Musa dan Nabi Harun ini timbul perasaan takut kerana nak berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Seperti mana yang Allah sebut di dalam surah Taha ayat yang ke-45. Nabi Musa dan Nabi Harun mengadu pada Allah. Rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Kata mereka, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahawa Fir'aun akan segera menyiksa kami atau akan melampaui batas terhadap kami. Perasaan takut, perasaan gerun kerana Fir'aun zalim ni tiada tara. Segala budak laki-laki yang lahir dibunuhnya, salah sikit dibunuhnya. Maka mereka mengadu kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala terus menjawab bahawa Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penyayang. Firman Allah di dalam surah Taha ayat 46. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Kata Allah, janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku adalah berserta dengan kamu berdua. Aku mendengar dan aku melihat. Ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala sebut macam itu, memberi jaminan macam itu, maka dengan penuh keberanian Musa alaihissalam berjumpa dengan Fir'aun dan berdialog dengan Fir'aun. Malah Allah Ta'ala memelihara segala tindakan Fir'aun, segala tindakan jahat Fir'aun, dan Nabi Musa keluar daripada istana Fir'aun dalam keadaan selamat. Inilah dia tuan-tuan yang dikatakan pemeliharaan Allah. Bila kita menjadi kekasih Allah, bila kita menjadi orang yang yakin dengan Allah, Allah tolong. Sebab itu dalam kitab Minhajul Abidin, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyampaikan satu syair. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa kamu yakin dan kamu lega dengan perjanjian kamu dengan orang-orang musyrik, dan kamu tidak yakin dan kamu tidak lega
dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Sayyidina Ali ini cukup mana? Apa kamu yakin dan kamu rasa lega bila kamu ada perjanjian dengan orang musyrik yang tak pernah sembah Allah, yang tak pernah buat ibadat, malah tak pernah mandi junub pun, tak kira halal, tak kira haram? Kamu rasa lega dengan perjanjian mereka. Kenapa kamu tidak merasa lega dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini tuan-tuan kata-kata Sayyidina Ali yang tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Minhajul Abidin tulisan Imam Al-Ghazali. Satu kitab yang sangat bagus untuk membersihkan hati, menawarkan hati kita. Kita basuh kereta ni kadang-kadang setiap minggu, setiap hari. Tambah ada kereta, tempat basuh kereta 24 jam. 24 jam basuh kereta. Saya nak datang tadi pun tengok car wash 24 hours. Duk basuh kereta, yang tukang basuh duk melangut. Yang tukang kereta pun duk melangut, duk tunggu kereta dia basuh. Pukul 6 pagi basuh kereta. Kalau kereta dia basuh 24 jam, hati ni berapa kali basuh dalam sehari? Kereta tu kalau kotor pun tak berdosa. Tapi kalau hati kotor, iman tak boleh masuk. Cahaya iman tak boleh naik. Cahaya hidayah susah nak masuk. Malah keyakinan kepada Allah semakin berkurang. Itu yang kita semua kena faham, tuan-tuan. Apabila manusia sibuk kepada sesuatu benda, maka dia akan terlupa pada benda-benda yang lain. Ada orang yang bercakap soal politik dan ingin menang dalam politik. Terlalu ingin menang dalam politik, kadang-kadang meninggalkan aspek pembersihan jiwa. Dah jarang dengar usrah, dah jarang dengar tamrin, dah jarang mendengar usrah. Sedangkan usrah, tamrin, kuliah kecil-kecilan adalah satu benda yang sangat penting untuk nak bagi semangat dan kekuatan. Kuliah agama makin kurang. Ya, orang minat ialah ceramah politik. Saya habis malam di masjid di surah Al-Muttaqim, ada mesej masuk. Ada orang ajak saya berdebat. Tak habis-habis nak debat. Dengan saya pun dia ajak. Banyak benda lain boleh didebat lagi. Apa saya nak debat dengan saya? Apa masalah saya? Jadi bila kita buat macam itu, hati kita ni tuan-tuan, bila duk tumpu pada satu-satu benda, kita tidak meletakkan sesuatu yang betul. Sepatutnya kita ada seimbang. Sekarang ini pembersihan jiwa, pembersihan hati itu orang tak ambil berat. Tasawuf itu orang tak ambil berat. Sedangkan tasawuf itu penting. Kerana di dalam Islam, Islam ini bukan politik semata-mata. Dalam Islam ada akhlak, dalam Islam ada adab, dalam Islam ada sopan, dalam Islam ada santun. Tetapi semua benda itu sudah hilang. Sopan sudah hilang, santun sudah hilang, adab sudah hilang, akhlak sudah hilang. Ini yang berlaku. Malah keyakinan kepada Allah sudah hilang. Keyakinan hari ini ialah kepada sesama manusia. Kalau manusia itu tak tolong kita, susah kita. Kalau manusia itu tidak pangkah kita, susah kita. Maka manusia pun sibuk menjaga hati sesama manusia. Dia tidak yakin bahawa kemenangan itu datang daripada Allah. Sepatutnya dijaga Allah, barulah betul. Maka dijagalah hati manusia, kerana beranggapan
Kerana pertolongan mereka itulah kita menang. Kerana mereka itulah kita menang. Kita yakin dan lega dengan mereka. Sedangkan kalau kita betul-betul faham, sepatutnya kita lebih yakin dan lega daripada dengan keyakinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa hanya berdua menghadap Firaun yang begitu gagah. Tetapi mereka yakin bahawa Allah akan tolong mereka. Dan kemenangan dapat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara Musa alaihissalam dengan Firaun untuk menentukan suatu hari pertarungan. Maka dipertemukanlah Musa alaihissalam dengan ahli-ahli sihir Firaun yang ratusan jumlahnya. Dibuatkan satu perayaan yang besar, dikumpulkan di satu stadium, dibuatkan pertandingan. Siapakah yang benar, Musa ataupun Firaun? Maka ahli-ahli sihir Firaun pun melemparkan tongkat-tongkat mereka. Kata Nabi Musa, lemparkan kalian tongkat-tongkat kamu. Maka mereka pun melemparkan tongkat-tongkat mereka. Lalu nampaklah tali-tali itu, tongkat-tongkat itu seolah-olah hidup, bergerak-gerak. Bukan satu, bukan dua, ratusan, ada yang kata ribu. Dilemparkan tali itu nampak bergerak-gerak, dilempar tongkat nampak bergerak-gerak. Maka timbul perasaan takut kepada Nabi Musa alaihissalam. Ulama-ulama mengatakan bahawa Nabi Musa bukan takut pada ahli sihir. Dia takut, bimbang, khawatir orang ramai yang berada di sekeliling stadium itu terpengaruh dengan ahli-ahli sihir Firaun. Nabi Musa bukan takut dengan ahli sihir itu. Dia takut orang yang di luar ini terpengaruh. Dia mengadu kepada Allah. Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Surah Taha ayat 68. Allah berkata pada Nabi Musa, kamu jangan takut, sesungguhnya kamu yang paling unggul, kamulah yang akan menang. Antal a'la, kamu paling tinggi. Ketakutan Nabi Musa bukan takut. Nabi mana ada takut? Mana ada Nabi takut? Nabi takut pada umat dia. Nabi bimbang pada umat dia. Nabi Muhammad tak pernah takut. Nabi Muhammad bimbang pada umat dia. Benda yang paling aku takuti atas umat aku, Nabi sebut. Perkara yang paling aku takuti ke atas umat aku, itu Nabi sebut. Tu yang Nabi di akhir hidup Nabi sebut beberapa benda. Yang pertama, Nabi sebut solat. Di antara benda yang paling Nabi takut pada umat dia ialah umat dia meringankan solat. Tak ambil kisah tentang solat, tak jaga solat, malah tidak solat. Yang ni yang Nabi takut, umat dia meninggalkan solat. Sedangkan solat itu adalah tiang agama. Dan apa yang Nabi takutkan dan bimbangkan itu sudah menjadi realiti, menjadi kenyataan. Hari ini manusia jarang solat. Jarang solat. Sebab tu baru ni saya jumpa dengan satu ahli Dewan Undangan Negeri. Dalam sidang DUN, ada ahli DUN, ahli ADUN bertanya, berapa ramai orang yang tak semayang di negeri ni? Nak jawab pun susah. Soalan yang ditanya dalam DUN, berapa ramai orang tak semayang? Ini soalan pun cerdik juga. Nak jawab macam mana? Nak tengok ramai tak ramai semayang, main tengok semayang subuh lah, tu je lah. Jangan tengok semayang Jumaat. Tengok semayang Jumaat memanglah tika ni sampai keluar yang bawa sejadah daripada rumah pun ada. Dia tahu lah memang tak muat, siap-siap bawa sejadah buat atas bau lah nak semayang Jumaat. Tengok semayang Jumaat menanglah kita ni. Tengok subuh, tengok Isyak, tengok Asar. Nombor dua yang Nabi takut kepada umat dia ialah perempuan.
Sebab tu sebelum Nabi wafat, Nabi sebut nisa. An-nisa, Nabi sebut perempuan. Jadi sungguh hari ini tuan-tuan, apa yang Nabi bimbang dan khawatir, yang Nabi pesan kita supaya jaga solat, jaga orang perempuan. Hari ini orang tak jaga perempuan. Tiap hari kena tangkap jadi pelacur, jadi GRO. Stok tak berhenti. Pelik ni tuan-tuan. Kejap di Ipoh tangkap, kejap di Bukit Bintang, kejap di Kuala Lumpur, kejap di Selangor. Ada yang diserbu sampai 100 kali, 20 kali. Tak serik-serik. Ada je stok pun. Tu yang kita heran. Saya bangun subuh tadi pukul 5 suku. 5 suku saya dengar tepi tingkap saya tu riuh rendah. Apa pula ni? Buka tingkap. Ada 4 orang perempuan, ada 4 laki-laki. Pukul 5 suku. Yang 4 perempuan ni semua mabuk. Dengan pakai skirt, dengan pakai baju tak ada lengan, dengan baju nampak lurah dada. Duk mabuk sambil duk isap rokok. Ish. Saya nak rakam dengan handphone saya. Nak tengok buruknya perangai. Saat lagi mai laki-laki dengan rambut panjang duk peluk, duk cium apa semua ni, udah mengalahkan orang putih. Tentang orang putih tak buat macam itu. Duk mabuk menjerit tu hoyong hayang, saat lagi nak jatuh, orang laki-laki pegang balik bola kereta, saat lagi dia keluar badan kereta balik, dia naik balik. Masya Allah. Anak siapalah itu gambar dia. Bimbang tuan-tuan. Saya sampai tunggu saya punya sahabat saya ambil saya pukul 6. Daripada 5 suku sampai pukul 6. Tak habis lagi tu. Tak habis-habis lagi. Duk mabuk, duk jalan, orang semua pakat duk tengok. Orang dah tak kasih, dah tak jaga pada orang perempuan. Dan hari ini jadi sungguh perempuan, benda yang tidak dihormati, benda yang tidak diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Menjadi sebagai alat pemuas nafsu laki-laki semata-mata, balik kepada macam zaman jahiliah dulu-dulu. Sedangkan Islam dah datang, dah angkat dah martabat orang perempuan. Islam dah letakkan pada tempat dia, kemuliaan tempat pada orang perempuan. Tetapi orang Islam sendiri tidak menjaganya. Seperti kata-kata keldai dadah. Keldai dadah yang membawa dadah untuk orang Iran, yang membawa dadah untuk orang Afrika. Dalam satu dokumentari khas di dalam berita perdana, dia ni orang perempuan. Dia orang perempuan yang pernah membawa dadah untuk orang negro. Kemudian dia sedar, dia bawa dadah, dia serah diri pada polis. Dan polis jadikan dia sebagai umpan untuk menangkap pengedar-pengedar dadah. Maka dia bekerjasama dengan pihak polis sebagai umpan. Maka dapatlah ditangkap mastermind pengedar-pengedar dadah ni. Bila wartawan buat satu temu ramah khas dengan beliau, wartawan temu ramah, dalam banyak-banyak perempuan yang tugas dia membawa dadah, apakah kaum yang paling ramai? Jawab perempuan ini, kaum yang paling ramai ialah orang Melayu. Wartawan tanya, kenapa Melayu? Dia jawab, Pak Sen, negro ini terlalu banyak wang. Nak baju, nak kereta, nak kondominium, nak makan, nak beli aksesoris wanita, negro bagi. Sampai jatuh cinta, jatuh hati. Kadang-kadang bagi duit, kadang-kadang bagi jam. Dia kata orang Melayu suka. Tak banyak soal, pak siapa bagi duit, pak siapa belanja makan, pak siapa ajak belajar, pak siapa ajak belanja di luar negara, melancong ke luar negara. Dia kata berbeza dengan bangsa Cahaya Nur Alip. Bangsa Cahaya Nur Alip, kata dia, perempuan-perempuan mereka banyak soal. Apa pasal you bagi jam? Apa pasal you ajak I pergi luar negeri? Apa pasal? Negro ni tak boleh jawab. Lama-lama negro tak kacau dah perempuan Cahaya Nur Alip.
Sebab orang perempuan Cahaya Nur Alif adalah perempuan yang kaji, yang tanya. Aku tak kenal kamu, kamu tak kenal aku, pasal apa kau bagi jam dekat aku? Mesti kamu ni ada udang sebalik batu. Orang ni fikir, bangsa mereka ni fikir, lama-lama mereka tak campur. Ni mesti ada nak buat apa-apa ni. Akhirnya mak-mak gagak ini, mak-mak black ini tak kacau bangsa Cahaya Nur Alif. Dia kata bagi bangsa, satu lagi bangsa pula, dia kata bangsa ini, kaum dia terlalu ambil berat. Bila bangsa mereka duduk makan dengan orang negro, bangsa dia tu mai tanya, dia mai tanya, pak siapa hang duduk dengan negro ni? Pak siapa ni? Apa sebab ni? Negro tak berani. Sebab bila mereka bawa satu bangsa India, orang India lain akan tahan negro ni. Pak siapa anak darah orang India ikut negro? Pak siapa? Jadi perempuan India dipelihara oleh bangsa dia, dijaga oleh bangsa dia. Bangsa India mempunyai kekuatan silaturahim yang hebat sesama mereka. Bila tengok anak-anak gadis mereka dibawa, dipikak, naik kereta, makan dengan negro, bangsa India defend, tak bagi. Walaupun dia tak kenal Minaci tu. Aneh ni tak kenal Minaci tu, tetapi aneh-aneh ni defend, jaga bangsa India yang perempuan. Dia kata berbeza dengan bangsa Melayu. Bila negro bawa orang Melayu tak pernah tegur negro, tak pernah larang. Orang Melayu cuma tengok dekat restoran nasi kandar. Orang Melayu perhati je anak darah Melayu berkepit dengan negro. Sebab itulah negro berani dengan anak-anak gadis Melayu, sebab orang Melayu penakut pada negro. Ni sifat ni yang Nabi kata jaga perempuan, jaga perempuan. Orang kita tak jaga bangsa kita, tak jaga. Habis dah sifat macam tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 50-an dan 60-an. Bila tengok anak gadis Melayu dibawa di hulu ke hilir, di hulu ke hilir, orang laki-laki tu mesti kena banyak. Sebab tu nama dia Kampung Balun. Hang masuk bawa ni ke Balun hang, nama dia Kampung Balun. Sekarang mana ada dah tuan-tuan, yang balun orang tu pun lumpuh dah sekarang. Seorang stroke, seorang lumpuh, seorang gout, duk menung saja. Sedangkan Nabi dah pesan jaga orang perempuan, jangan jadikan mereka itu sebagai alat, jangan biarkan mereka itu sebagai alat. Jadi apa yang Nabi takutkan itu kepada kita sebagai satu inzar, sebagai satu peringatan, sekarang telah pun berlaku. Kita dah buatlah benda tu. Kita dah ambil kisah daripada orang perempuan. Bukannya anak aku, kita kata. Bukannya anak aku, kita kata. Lantak je lah, bukan adik-beradik aku. Dia tak tahu satu hari anak dia juga. Sebab tu kita minta lah pada kerajaan, kaji balik lah kemasukan pelajar-pelajar asing ni. Bukannya belajar pun, masuk sebagai pas pelajar, visa pelajar, tak pernah pergi kuliah pun. Kerjanya bawa kereta ronda sana ronda sini, ngorak anak dara orang, buat huru-hara sana buat huru-hara sini, mabuk gaduh dengan orang. Patut tutup, hantar balik. Kolej-kolej swasta ni tutup, buka kolej lain, berlambak lagi. Habis rosak masyarakat kita, anak bangsa kita, dengan kehadiran mereka ini. Bukannya nak menyumbangkan apa-apa, menyumbangkan mahram banyak. Jadi kita tidak mau lagi tuan-tuan datang merosakkan anak bangsa kita. Baik, Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surah Ali Imran ayat 139. Wala tahinu, jangan kamu bersikap lemah. Orang Islam jangan bersikap lemah. Wala tahzanu, jangan bersedih hati. Wa antumul a'laun, dan sesungguhnya kamu ni orang paling tinggi darjatnya. In kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Jangan bila kita ni orang beriman, kita rasa rendah sampai nak tunduk pula. Azan pun kita nak tunduk. Tunduk pasal apa?
Azan bukan usik orang. Azan tu baik. Ini nak komplain pasal apa? Dan kita pula nak layan komplain mereka pasal apa? Apa hak mereka nak komplain? Ni tanah siapa? Ni bumi siapa? Pertahankan itu. Ingatlah ayat ini. Surah Ali Imran ayat 139. Apa masalah dengan azan? 5 minit. Pukul 6 pagi dia azan. 6.10 pagi dia azan. Dia membangunkan kita. Orang yang rajin ialah orang yang bangun awal. Saya dulu timbalan pengurusi masjid, merangkap imam masjid. Di taman saya duduk itu cuma ada 6 buah rumah orang Islam. Yang lainnya bukan Islam. Kemudian bersebelahan dengan taman itu ialah flat polis. Ada 3-4 blok flat polis. Dan mereka ada surau mereka. Jadi mereka karya masjid. Bila kami azan, orang bukan Islam di taman tak pernah komplain. Malah yang technician, pembesar suara di masjid itu, satu orang Cina. Nama dia Mr. Kang. Saya panggil dia Mr. Kang. Dialah penasihat bahagian speaker. Dan peliknya, bila repair speaker, bila pasang speaker, bila tambah speaker, bila repair speaker, bila adjust speaker, Mr. Kang tak pernah ambil duit. Seronoknya hidup, tuan-tuan. Dia tak mau ambil duit. Bila kita nak bagi duit, nak bayar, Kang, bil. Tak apalah Pak Ustaz, Encik Ustaz, tak bayarlah Encik Ustaz. Pasang repair, tak mau ni, tak mau beli amplifier baru pun tak mau ambil duit. Bila amplifier kita kena curi, depa pecah masuk bilik, tak ada nak azan, dia ambil yang kedai dia punya, dia letak. Baiknya hidup, tuan-tuan, dengan orang Cina yang bernama Mr. Kang. Sampai sekarang saya masih berhubung dengan Mr. Kang. Sekarang saya ada sekolah saya sendiri, saya ada surau. Apa-apa masalah surau, masalah pembesar suara, dialah yang datang. Panggil sebelah malam pun dia datang. Saya tanya kenapa tak ambil duit? Ustaz, ini tempat semayang punya. Saya tolong ini tempat istana tanah saya meniaga pun Tuhan tolong. Nampak, tuan-tuan? Manisnya bahasa Mr. Kang. Saya tolong ini semayang punya, saya punya meniaga pun Tuhan ada tolong. Tak apalah, kasih cincai lah, kasih sinang punya. Sampai sekarang, sampai anak dia mudah besar dah. Masa saya kenal dia tu anak dia kecil. Sekarang anak dia pun nak terunak dah. Jadi pak dia, ganti pak dia, dah dekat 20 tahun. Tuan-tuan, satu hari menara masjid tu disambah kilat. Pembesar suaranya tak berfungsi. 6 hari kami tidak azan sebab tak dengar. Kami hanya azan speaker dalam. Speaker luar tak boleh pakai, kena sambal petik. Mr. Kang pula outstation. Satu pagi saya basuh kereta. Bila saya basuh kereta, 5-6 orang nyonya, mereka jogging dekat depan rumah saya. Mereka berhenti. Itu talab bunyi. Saya tanya apa dia nyanyi? Itu sudah talab bunyi punya. Itu bunyi pagi-pagi, itu bunyi panggil orang punya, semayang punya. Oh, saya kata sudah rosak. Itu api sudah sambar punya, sudah bakar. Ayah, banyak susah mau bangun pagi, tak dengar apa. Nyonya ni dia kata susah mau bangun, tak nak dengar. Nanti kita repair. Itu Kang sudah cuti pergi luar negeri, outstation. Nanti kita kasih. Yalah depa jogging, tuan-tuan. Nyonya tak marah. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita ikut yang Nabi, kita ikut yang Nabi punya, hak betul-betul punya, insya-Allah. Masalah kita sekarang, kita ikut tak pemilihan Bilal, ikut tak style Nabi?
Apa yang Nabi pilih bila nak jadi Bilal? Suara lantang, suara merdu, lagu bagus. Sebab tu Nabi pilih Bilal. Nabi pilih Abdullah ibnu Maktum. Suaranya bagus, tarikannya bagus. Bila orang dengar, jatuh ke dalam hati, walaupun bukan orang Islam. Tetapi pemilihan itu sekarang orang tak ambil, yang Nabi tinggalkan. Orang sekarang ambil janji sukarela. Kenapa kamu ambil dia jadi Bilal? Dia tak ambil duit, aku bagi upah pun tak nak, masjid bagi gaji pun tak nak. Dia kata dia ikhlas. Akhirnya dia bang, memang orang lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan kata MCA takut, MIC pun lari. Pasal apa dia pergi bang macam itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Budak kecil pun teriak, mama, bunyi apa mama? Bukankah Nabi dah pesan suruh ambil yang elok-elok suara? Nabi dah letakkan garis panduan. Tuan-tuan buka kitab fiqh. Paling mudah kitab fiqh Baharul Mazi jilid 2, bab azan dan iqamah. Dihuraikan kepada kita tentang masalah muazzin ini. Ada 2 orang minta kerja sebagai muazzin. Seorang dia kata, bagilah jawatan pada saya, jawatan Bilal muazzin. Dan tak payah saya dibayar wang, saya ikhlas. Pengurusi masjid pun buat temu duga, tolong azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengurusi kata, baik, terima kasih. Next, datang pula yang nombor 2. Kalau Tuan Haji minta saya azan boleh, tapi saya ni pencin tak ada, sokso tak ada, perkeso pun tak ada. Maklumlah saya ni kerja sendiri. Jadi kalau Tuan Haji boleh bayar, duit minyak motor pun cukup lah. Berapa kamu nak? Dalam 100.5 sudah lah Tuan Haji. Boleh dah saya azan. Cik, kamu azan. Cik cerita. Cuba kamu azan. Dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lulus. Ambil yang nombor 2. Pak siapa ambil yang nombor 2? Suaranya nyaring, suaranya merdu, lagunya bagus. Dia boleh menarik hati orang, hatta bukan Islam sekalipun. Walaupun dia charge 150, upah dia naik motor, duit minyak jadi minta, fiqh suruh ambil yang itu. Sebab itu kriteria ini kena ada. Barulah orang sekeliling suka. Ini bila azan main-main, udah macam kereta api, gerabak gerak tarik ke belakang, pergi ke depan, tarik ke depan, macam mana? Ada orang yang azan tak betul, walaupun lapas tinggi. Dia nak bagi lapas tinggi, dia nipiskan bahagian belakang, salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa benda tu? Keluar dalam radio. Bila saya pergi buat recording di radio tu, saya jumpa dengan penerbit. Saya kata, encik, boleh tak tolong tunjuk dekat saya azan yang keluar dalam radio ni? Ada 4 azan. Dia kata, ustaz nak dengar yang mana? Dia tekan 1, dia tekan 2, dia tekan 3. Yang ni. Kalau boleh jangan pasang ni. Walaupun nafas dia tinggi, tapi salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa? Orang rasa nak cekik-cekik tu Bilal tu, tuan-tuan. Dia bukan asyhadu an la ilaha illallah tebal. Bukan la. Ya Allah.
Andai kata ada lah Tok Bilal tu, secekik tak ke tepi tuan. Dia bukannya menyedapkan hati, menyedapkan telinga, menyakitkan hati, sebab tak betul. Sebab tu Nabi letakkan sesuatu benda tu, Islam letak cantik. Jadi kita ni kadang-kadang jangan marah sangat pada orang yang komplain. Kadang-kadang memang patut dikomplain. Kita hari ni bila komplain, kita rasa isu sensitif. Isu sensitif. Betul, isu sensitif. Apa salahnya azan? Azan tu lahir sebelum kita lahir lagi. Azan tu wujud sebelum kita beranak lagi. Dia lebih awal daripada kita. Kenapa yang lambat nak komplain yang awal? Azan itu ada sainsnya. Setiap saat dan ketikanya azan seluruh dunia tanpa berhenti. Saya dengar azan daripada masjid sana, naik turun ke situ di Kemensah azan, turun ke sini masjid Taman Melawati Hidayah ni azan, berterusan sampai ke Perlis tak berhenti-henti. Tetapi kadang-kadang sebenarnya dia bagi ingat pada kita juga, tukarlah. Kalau Tok Bilal gigi pun tak ada lah, napas pun dah semput, tukarlah. Boleh curi napas, asyhadu an la ilaha illallah, tukarlah. Macam mana nak tukar ustaz? Dia ada kunci bilik imam. Bila dia datang, dia kunci pada dalam ustaz. Kita nak ketuk tak boleh dah. Oi, siapa di dalam? Kami di luar. Dia tak bagi orang lain pegang mikrofon tu. Macam mana ustaz? Dia kata biarlah dia mati dalam azan ustaz. Dia ada sentimental value pula di situ. Jangan hanya letak kepentingan peribadi, letak kepentingan jemaah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan azan daripada hati, azan ni terbit daripada hati, dia akan jatuh dalam hati-hati manusia juga. Samalah dengan bacaan tu imam. Kalau dia baca tu ikhlas kerana Allah, dia semayang itu, dia baca tu elok kerana Allah, bacaan tu akan jatuh pada hati makmum. Bacaan tu akan jatuh dalam hati makmum. Makmum ni rasa tenang, rasa jiwanya tenang. Sebab tu saya katakan semalam di surah Muttaqin, buat kerja dengan hati, bercakap dengan hati, bertugas dengan hati. Bila kita buat dengan penuh hati, insya-Allah balasan dan keputusan perbuatan kita sangat-sangat mengagumkan. Baik, janganlah kamu merendahkan diri kamu kerana akidah kamu lebih unggul dan lebih tinggi. Kamu hanya bersujud pada Allah, sementara manusia yang lain sujud kepada ciptaan Allah, sujud kepada makhluk Allah. Saya kata dah tadi, mereka tak pernah sujud pada Allah. Kenapa yang kamu nak rasa diri kamu lebih rendah daripada mereka? Daripada sudut kepimpinan, jangan kamu rasa rendah. Mereka tak pernah sujud pada Allah, mereka tak pernah mengaku Allah sebagai Tuhan. Apa sal kamu senang-senang nak bagi jawatan pada mereka? Apa orang Islam rendah daripada mereka? Orang Islam adalah dominan, orang Islam adalah majority, orang Islam adalah orang yang paling tinggi. Apa sal kita orang Islam begitu pemurah hati nak bagi senang-senang pada mereka? Iyalah ustaz, masalahnya kalau mereka tak tolong, kita tak menang. Itu bukan masalah dia. Kemenangan itu datang daripada Allah, bukan daripada mereka. Ini janji Allah. Jangan kamu rasa rendah diri. Ustaz, kalau kita tak bagi jawatan dekat dia orang ustaz, esok macam mana ustaz? Biarlah macam mana pun, esok tu Allah menentukan, bukan kita menentukan. Manusia tidak boleh menentukan kadar nasibnya. Walaupun sekelip mata dia tak boleh kontrol. Apa tuan-tuan boleh kontrol nyawa tuan-tuan panjang sampai pukul 7.30? Tak maunya. Manusia kalau dia pejam, dia tak boleh yakin dia boleh buka balik. Malah tidak ada kuasa dia untuk dia membuka balik matanya, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, Allah pesan, jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa takut, bersedih hati. Kamu adalah orang tertinggi jika kamu adalah orang yang beriman. Ajaran kamu lebih luhur,
kamu berjalan di atas jalan yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka berjalan di atas sebuah ajaran atau sistem yang dicipta oleh makhluk, dan peranan kamu lebih besar, kedudukan kamu lebih tinggi dan lebih mulia. Lihat di dalam kitab Fi Zilalil Quran juzuk pertama muka surat 480. Jadi ini keyakinan yang kita kena ada. Islam ni benar, kenapa kita diamkan? Islam itu benar, kenapa kita tak mau tunjuk kebenaran Islam? Kenapa kita tak promosi Islam itu bagus? Promosi ni bukan setakat dalam kuliah. Promosi ni macam-macam. Tunjukkan Islam tu hebat. Kita boleh sewa je big tree, sewa billboard je, tak tengah jalan, sewa signboard cukup. Sebutkan kata-kata Rasulullah dengan gambar yang menarik, dengan keadaan yang menarik. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Penyayang. Tunjuk kata-kata tu. Orang sambil duk tunggu lampu hijau, orang tengok kata-kata tu, cukup iklan. Tapi yang banyak iklan di tepi jalan sekarang, iklan apa? Iklan apa tuan-tuan? Ceriakan hidupmu. Iklan apa tu? Iklan apa coverage punya warna kuning apa kan? Pi mana pun ada je gambar dia. Tak ada pakai sarung warna kuning tu. DG ke apa ke? Pi mana pun DG je. Pi Lebuh Raya pun ada. Pi Lebuh Sayung, dia duduk dekat Kuala Kangsar, duk buat labu sayung. Sat lagi pi belah sana pula dia ada aja duk tangkap ikan, duk mancing ikan. Dia kata, iklan depa. Iklan Islam itu di mana? Iklan dalam TV. Tak semestinya kita buat ceramah saja. Dengan iklan tunjuk Islam itu baik. Kita tengok satu orang muda, satu anak muda pergi tolong orang tua lintas jalan, kita tolong orang tua, bagi makan, kita bagi sumbangan, tulis je wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu pada jalan Allah, dan janganlah kamu menolong pada jalan musuh dan jalan pergaduhan. Sikit aja, dalam 4 minit aja, 3 minit aja, dalam setengah 30 saat je iklan tu, tapi kesan dia cukup besar. Sebab iklan dalam TV ni tuan-tuan cukup besar. Dulu iklan Beris, Allah yarham Yusni Jaafar buat iklan Fab, pasal dia aja. Dia basuh kain tak bersih-bersih. Jiran dia tanya, membasuh begitu teruk sekali. Dengan serabut pencuci saya susah nak menghilangkan kekotoran ini. Tidak lagi dengan Fab berbuku, kata dia. Semua orang beli Fab. Tuan-tuan ingat amanah saham? Amanah saham, opah tu jadi juru andam. Juru andam pengantin. Bila pakai baju merah, dia kata apa? Merah sangatlah Mak Ngah. Tahun 80-an dulu. Merah sangatlah Mak Ngah. Kata-kata merah sangatlah Mak Ngah tu bertahan berpuluh tahun. Tuan-tuan bila tengok orang pakai baju merah, lepas tu merah sangatlah Mak Ngah, semua ada iklan itu. Cubalah Islam kita buat dalam bentuk begitu, kata-kata yang baik, rangka satu kata-kata yang baik dalam radio, dalam televisyen. Bila kita buat macam itu tuan-tuan, nampak oh ini cantiknya. Dia bukan nak susah-susah nak ceramah sampai setengah jam, tak payah. Dia keluar waktu berita, tengah-tengah berita iklan. Ini tengah-tengah berita iklan minyak kereta. Nak buat apa? Cuba cerita iklan yang baik-baik. InsyaAllah tuan-tuan, kesan dia cukup baik, cukup cemerlang. Tawus bin Kisan, salah seorang murid pilihan dan murid ternama daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan salah seorang perawi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tawus bin Kisan ni tuan-tuan adalah seorang ulama yang duduk di negeri di Mekah untuk mengerjakan umrah pada masa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Lepas dia selesai umrah, dia semayang di belakang makam Ibrahim,
semayang sunat. Maka dia duduk di belakang makam Ibrahim. Tiba-tiba dia nampak orang menjerit. Dia dengar orang menjerit. Dia nampak tombak terbang. Dia nampak pedang melibas orang. Terus pun pingsan pun tengok. Masya Allah. Rupa-rupanya dia benar Mekah nak buat umrah. Namanya ialah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ini bila dia nak umrah, dia tak mau orang duduk depan dia. Maka pengawal-pengawal dia ambil pedang, cantas, pukul, dera, tikam orang yang halang dia. Ni punya jahatnya Hajjaj bin Yusuf. Siapa yang lintas dia, pancung kepala. Orang bertebaran lari. Sebab Hajjaj bin Yusuf nak buat umrah, nak tawaf, nak cari pahala dalam keadaan buat dosa. Dia buat umrah tu bagus dah. Dia bunuh orang. Pasal apa bunuh orang? Mereka menghalang saya nak buat tawaf. Bunuh tuan-tuan. Macam kita hari inilah. Nak buat pahala tapi buat dosa. Kemana Tuan Haji? Menuntut ilmu. Di mana? Di masjid. Di mana? Di surau. Pergilah dengar ceramah. Ustaz tu daripada awal sampai habis maki orang tak habis-habis. Haram jadah, kepala bapak, celaka. Adakah itu dosa atau pahala? Kamu kata kamu nak pergi belajar untuk dapat pahala. Tiba-tiba ustaz duk ceramah. Haram jadah, setan, babi. Maki sana, fitnah sini. Maki sana, fitnah sini. Itu bukan pusat penyebaran ilmu. Itu nama dia pusat penyebaran fitnah. Rasa-rasa nak dapat pahala. Tak dapat pahala, dapat bala. Jadi tuan-tuan, bila kita nak buat ibadat, pastikan ibadat bukan maksiat. Berapa banyak ibadat yang terselindung dengan maksiat. Berapa banyak benda maksiat atas nama ibadat. Namanya ceramah agama, tetapi ada maksiat. Dan di dalam maksiat tidak ada ibadat. Di dalam ibadat ada maksiat. Itu kena ingat. Di dalam ibadah ada maksiat. Di dalam maksiat tidak ada ibadah. Kenapa kamu masuk disko Tuan Haji? Saya masuk disko untuk mentarbiah orang-orang yang dalam disko. Oh, dengan minum arak sekali. Yalah, kalau saya tak minum, nanti dia orang tak percaya saya ni geng mereka. Saya perlukan keyakinan mereka. Niat saya minum ialah untuk dakwah. Eloklah tu. Memang betul lah tindakan kamu tu sesat. Dia tidak ada. Tidak ada maksiat di dalam bidang. Tidak ada ibadah dalam maksiat. Kenapa kamu bawa orang tu? Perempuan tu siapa? Perempuan tu janda. Dia sedang menghadapi masalah keuangan. Jadi saya ajak dia makan, saya dating dengan dia, nak pujuk hati dia. Walaupun dalam gelap, ya, saya kesian dekat dia. Ini dakwah saya. Mana mau macam itu? Dalam satu mahkamah perbicaraan, laki-laki Islam dengan seorang perempuan bukan Islam. Perempuan bukan Islam ni bercinta dengan dia. Dan sewaktu bercinta dengan laki-laki Islam ni, laki-laki ni bagi rumah, bagi duit, bagi kereta. Bila dah putus cinta, dia minta balik. Perempuan tu tak nak bagi, lawan di mahkamah. Mahkamah tanya kepada laki-laki itu, apakah tahap perhubungan kamu? Lawyer tanya. Tahap perhubungan kami dah macam suami isteri. Sebab dia janji nak kahwin dengan saya. Dia minta rumah, saya bagi. Dia minta kereta, saya belikan. Lawyer tanya sampai tahap mana? Kami macam suami isteri. Maknanya kamu pernah berzina dengan dia? Ya, saya berzina dengan dia macam suami isteri. Bukankah kamu tahu orang Islam tidak boleh berzina? Haram? Ya, saya tahu. Tapi tujuan saya buat ialah untuk dakwah pada dia. Oh, begitu. Kalaulah seronoknya berzina untuk dakwah, saya pun nak buat. Tetapi di dalam ibadat banyak maksiat. Kadang-kadang di dalam ibadat ada maksiat zahir. Kadang-kadang ada maksiat batin. Maksiat batin dalam ibadat riya, ujub, semaah yang orang lain tak nampak. Hanya kita saja tahu kita ini ujub atau tidak.
Hanya diri kita saja tahu aku ni semayang kerana apa. Aku datang masjid kerana apa. Aku pergi haji kerana apa. Berapa banyak orang yang pergi haji kerana riak, kerana ujub. Itu maksiat. Satu lagi ialah maksiat terang-terangan, iaitu ibadat yang dibuat disangkakan ibadat tetapi bukan ibadat, maksiat. Disangkakan majlis ilmu, rupa-rupanya majlis mengata pada orang, majlis memfitnah, majlis mengumpat. Jadi jaga-jaga tuan-tuan, berhati-hati. Jangan jadi macam Hajjaj bin Yusuf. Kata Tawus, di dalam Hajjaj itu duk bunuh tikam orang itu, orang lain lari, tiba-tiba ada seorang Arab Badui relax buat tawaf, tak bimbang, tak takut, relax selama rok je dia buat. Tawus kata, aku tengok kena dah orang tua ni sekejap lagi kena dah, matilah orang tua ni. Tetapi laki-laki Badui tadi terus buat tawaf. Hajjaj bin Yusuf tanya dia. Dia kata, hai orang tua, kamu ni dari mana ni? Kamu tak kenal ke aku ni Hajjaj? Kamu tak takut ke? Kata laki-laki Badui ni, saya daripada Yaman, saya datang nak buat umrah. Oh, dari Yaman. Kamu tahu tak, abang aku adalah governor di Yaman. Kamu kenal? Nama dia Muhammad bin Yusuf. Tu abang aku. Aku lantik dia sebagai governor di Yaman. Kamu kenal dia? Orang Arab Badui tadi jawab apa? Oh, saya kenal lah. Masa saya datang umrah ni, yang saya tahu dia sihat wal afiat dan segar bugar. Kata Hajjaj, aku tak tanya kepada kamu dia sihat ke tidak. Aku nak tanya pada kamu, macam mana pemerintahan dia di Yaman? Bagus ke tak bagus? Arab Badui tadi jawab, masa aku pergi umrah, sebelum aku pergi umrah, yang aku tahu dia sangat zalim, sewenang-wenangnya membuat zalim. Macamlah kamu ni buat zalim. Kata Hajjaj bin Yusuf, hai kamu ni tak tahu ke kami ni adik-beradik? Kamu pun nak mati juga. Jawab Arab Badui tadi dengan tenang, dia menjawab dengan suara yang lepas, dia menjawab kepada Hajjaj, wahai Hajjaj, apakah kamu mengira dia lebih mulia dan lebih bangga dengan keberadaan anda daripada kemuliaan dan kebanggaanku kepada Allah Ta'ala? Itu kata-kata orang kampung kepada pemimpin. Kata dia, apa kamu ingat dia tu orang kaya, dia berada, dia orang hebat, dia ada kuasa banyak. Aku nak rasa gerun. Macam mana aku nak rasa gerun pada Allah? Aku tak ada rasa hormat langsung lah. Aku tak ada langsung rasa bangga lah dengan kamu. Apalah kamu nak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku nak takut apa pada kamu? Jawab Arab Badui tadi. Tawus yang mendengar kata-kata Arab Badui tadi kata apa? Naik bulu roma aku. Aku bimbang laki-laki ini dipancung oleh Hajjaj bin Yusuf kerana berani menjawab. Tiba-tiba Hajjaj bin Yusuf meninggalkan dan membiarkan laki-laki begitu saja. Kenapa yang Hajjaj itu tak bunuh dia? Kata dia, itulah kesan apabila kita pasrah dan tawakal kepada Allah. Allah tolong kita. Jahat macam mana pun, zalim macam mana pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan menyerah diri pada Allah, Allah tolong tuan-tuan. Saya ada pelajar perempuan, suami isteri, anak-anak semua dah duduk Kuala Lumpur, tinggal mereka ya duduk di rumah. Suami duduk dalam bilik air, isteri dah pakai telekung jam 5 pagi sembahyang tahajud.
Isteri dah pakai telekung, suami dalam bilik air tengah mandi. Sebelum pergi masjid, semayang dulu di rumah. Tengah isteri ni nak semayang, pisau datang dekat belakang dia. Yang suami ni keluar daripada bilik air, pakai towel, pisau duduk depan pintu bilik air. Serahkan wang, serahkan barang emas. Masya Allah. Perempuan ni cerita apa pada saya, Ustaz? Ustaz, dia nak ambil gelang saya, dia nak rabut saya punya rantai. Saya masa tu ada air semayang, dah pakai telekung. Dia nak rentak tangan saya, Ustaz. Saya kata, jangan rentak pegang tangan saya ada wuduk, saya nak semayang. Kalau demikian, bagi. Perempuan ni buka sendiri gelang, buka sendiri gelang ni, bagi. Rantai, buka rantai, bagi. Kata dia, tugas kamu merompak, tugas aku semayang. Kamu rompaklah, aku nak semayang. Kita jumpa di hari kiamat. Itu kata-kata perempuan tu. Yang kamu buat ini, aku akan jumpa kamu di hari kiamat. Dia pun semayang, Allahu Akbar. Yang perompak duk geledah rumah dia. Yang suami ni langsung tak bergerak depan pintu bilik air dengan tawa tu. Nak bergerak macam mana? Perompak tarik tawa, nak kata apa? Diam. 2 hari suami ni duk terkejut sampai minta air penerang, air penawar ni, Ustaz. Semangat hilang, Ustaz, kata dia. Dia kata, Ustaz, kesan daripada apa yang dia cakap, laki-laki yang merompak, yang mencuri tadi, teragak-agak. Nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil, nak ambil tak ambil. Akhirnya dia pun letak balik barang emas tu di muka pintu, dia pun lari keluar. Ni tuan-tuan, tugas kamu merompak, tugas aku sujud pada Allah, aku nak semayang. Kamu ambil lah, aku nak semayang. Allahu Akbar. Apa yang bermain dalam pemikiran perompak penyamun tadi pun kita tak tahu. Lah dia letak balik gelang, mereka pun lari tinggal. Yang ni yang saya katakan pada tuan-tuan, bila tuan-tuan yakin pada Allah, Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 64, fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dialah sebaik-baik penyayang di antara para penyayang. Kalau tuan-tuan jaga Allah, yakni jaga hukum hakam Tuhan, memelihara segala perintah Allah, nescaya Allah akan memelihara harta tuan-tuan, memelihara anak-anak, memelihara keluarga, memelihara tubuh badan kita. InsyaAllah di dunia terpelihara, di akhirat pun terpelihara. Caranya sangat mudah. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jagalah peraturan-peraturan Allah, nescaya Allah akan menjaga kita di dunia dan di akhirat. Sekadar itu sahaja kuliah kita pada pagi ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rafiqad darbi adhkur al-fadla wa uthri. Ya rafiqad darbi adhkur al-fadla wa uthri. Innaha lahzat shukr wa imtinan